Pembunuh bersiri yang handsome. Pada tahun 1970-an di Amerika Syarikat digemparkan dengan satu kes pembunuhan bersiri yang sangat mengerikan. Ceritanya bermula daripada seorang lelaki yang bernama Ted Bundy, seorang pelajar undang-undang yang mempunyai personaliti yang sangat misteri. Okey, sebab apa dia misteri? Dia mempunyai rupa yang kacak, dia ni handsome tau, tapi dia macam ada sorokkan something dekat dia punya perwatakan tu. Dia punya kelakuan dia tu macam dia ada sembunyikan sesuatu. Ted Bundy menggunakan wajah dia yang kacak, rupa dia yang handsome sebagai umpan pada mangsa-mangsa dia untuk dia colik dan juga bunuh. Seringkali Ted Bundy menggunakan tongkat ataupun pendangkap sebagai modus operandinya untuk menunjukkan dia ni adalah seorang lelaki yang lemah ataupun tidak berbahaya. Bila mangsa dia datang saja dekat dengan dia akan menggunakan kepantasannya untuk mencolik dan membunuh mangsa-mangsa. Jenayah yang dilakukan Ted Bundy ni berlaku di beberapa negeri di Amerika Syarikat. Di antaranya adalah Washington, Utah, Florida dan juga Colorado. Ada 30 orang wanita muda yang telah pun menjadi mangsa Ted Bundy. Kemungkinan jumlah sebenar lebih daripada itu. Akhirnya Ted Bundy tewas atas dasar kepercayaan yang terlalu tinggi, menyebabkan dia membuat mistik-mistik ataupun kesilapan-kesilapan yang tidak patut semasa dia melakukan jenayahnya. Ted Bundy tewas dan ditangkap pada tahun 1978 dan dijatuhkan hukuman mati pada tahun 1989. Kes Ted Bundy ini telah pun dijadikan sebagai iktibar di Amerika Syarikat, di mana kita jangan sesekali menilai orang daripada luaran. Macam kita boleh tengok, Ted Bundy ini menggunakan personaliti dan wajahnya yang sangat kacak sebagai umpan untuk menarik mangsa-mangsanya. So kita jangan mudah untuk menilai seseorang hanya daripada luaran sahaja. Apa punca Ted Bundy mula membunuh masih lagi misteri sampai ke hari ini. Kalau korang minat dengan cerita jenayah-jenayah yang mengerikan ataupun cerita paranormal yang menyeramkan, korang boleh komen, like, share dan juga follow saya, okey?